Ikuti Bicara Eksklusif, platform perbincangan berfakta, berinformasi dan berimpak. Membincangkan isu semasa, perkembangan terkini, peranan dan perkhidmatan, serta aktiviti dan kejayaan yang membanggakan. Menampilkan tetamu jemputan hari Isnin hingga Khamis 9.15 pagi di Labuan FM. Bicara Eksklusif. Ya, Bicara Eksklusif Labuan FM, suara pesisir anda. Kembali lagi bersama-sama dengan kami menerusi slot Bicara Eksklusif untuk edisi hari ini, hari Selasa 5 Mei 2026. Jadi sekali lagi terima kasih kami ucapkan kerana anda terus lagi kekal bersama-sama kami di Labuan FM dengan dua frekuensi kami 103.7 dan 89.4 MHz. Dan jangan lupa kami juga boleh diikuti menerusi aplikasi RTM Click. Ya, dan juga boleh ikuti kami menerusi penstreaman langsung dekat TikTok ketika ini dan juga Facebook Labuan FM, suara pesisir anda. Wow, pagi ni meriah di konti Labuan Betul. FM. Cukup meriah. Ada dua tetamu kita hari ni. Dua tetamu yang mana kita nak membincangkan topik kita pada hari ini ataupun tajuk menerusi slot Bicara Eksklusif mengenai dengan sambutan Pesta Kaamatan KDCA peringkat wilayah Persekutuan Labuan bagi tahun 2026 ini. Ya, betul. Bila sebut je masuk bulan 5, bulan Mei, pastinya sambutan Pesta Keamatan ini yang paling dinanti-nantikan lah. Dia ada lagu, Shima. Okay. No record, no di bulan 5. Okey, saya tak boleh nyanyi. Saya tak faham, nanti saya salah nyanyi. Saya wakil. Okey, baiklah. Dan bersama-sama kami di Labuan FM, kita ada dua orang tetamu. Ya. Masih lagi macam malu-malu lagi. Tapi belum panas lagi tak katanya. Apa, kita bagi pemanasan dulu. Betul. Jadi menerusi slot Bicara Eksklusif untuk hari ini, edisi 5 Mei 2026, hari Selasa, kita bersama-sama dengan tetamu jemputan kita untuk topik sambutan Pesta Kaamatan KDCA peringkat wilayah Persekutuan Labuan bagi tahun 2026. Kita bersama-sama dengan pengerusi KDCA wilayah Persekutuan Labuan merangkap pengerusi penganjur sambutan Pesta Kaamatan peringkat wilayah Persekutuan Labuan 2026 dan juga bersama-sama dengan Setiausaha KDCA wilayah Persekutuan Labuan iaitu Encik Sharon Chang dan juga Puan Juliana Rajatin. Ya, selamat pagi, selamat datang. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa khabar? Sihat? Sihat? Okey. Kopi senangan. Okey. Jadi pagi ni kedua-dua tetamu kita akan bersama-sama kami pagi ini dan anda boleh juga saksikan penstreaman secara langsung di Facebook Labuan FM. Juga kita ada dekat TikTok sana. Kita boleh saksikan kedua-dua tetamu kita hari ini. Betul. Jadi kita teruslah bersama-sama dengan tetamu kita. Ya. Dan bila kita cakap mengenai dengan bulan 5 ataupun bulan Mei, dia sinonim dengan Pesta Kaamatan dan juga Hari Gawai sebenarnya. Betul. Tapi kalau kita di Borneo ini dekat Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan memang dekat dengan sambutan Pesta Kaamatan. Betul. Dan setiap kali saya difahamkan setiap kali menjelangnya ataupun ada Pesta Kaamatan ini ada tema-tema yang diangkat setiap tahun. Jadi untuk permulaan pagi ini pastinya mungkin kita boleh kongsikan kepada rakan-rakan pendengar kita apa tema Pesta Kaamatan bagi tahun 2026 serta pengertian tema ini. Mungkin Tuan Pengerusi boleh ceritakan. Silakan. Okey, terima kasih DJ. Ya. Berkesempatan pagi ini untuk mengambil slot untuk sempena perayaan Kaamatan tahun ini di Cawangan Peringkat Labuan lah. Okey, saya senang hati kerana dijemput lah kan oleh RTM dan terima kasih juga bos RTM lah. Okey, untuk tema Pesta Kaamatan tahun ini ialah mengomot pinsumpuruan dalam bahasa Kadazan Ibunda kami lah, Kadazan Dusun. Okey, dalam bahasa Melayu adalah memeramai penungan. Jadi dalam arti kata pengertiannya melambangkan hasil usaha rakyat bersatu padu sebagai yang mana hasil tuaian lah. Yang mana setiap hasil tuaian tu menanam padi, kita ada hasil tuaian dia lah. Dan di setiap tuaian tu kita orang bersyukur ataupun disyukuri selepas kita menuai padi lah. Dan manakala perayaan ini menjadi platform untuk merayakan keamanan serta kestabilan negara melalui
penghayatan pelbagai budaya Betul. masyarakat. Jadi itulah tema yang diangkat bagi tahun 2026. Saya nak cuba cakap Okey, boleh. kalau salah kena perbetulkan ya. Okey. Boleh. Saya nak cuba sebut ni. Temanya ialah Mongomot Pisom Puruan Mama Ramai Piunungan. Betul Betul. Lulus. Lulus Okey. Okey. Dengan maksudnya menuai perpaduan meraikan keharmonian. Betul. Yang mana inilah setiap sambutan pesta kamatan ia melambangkan dengan hasil usaha yang mana warga Sabah lah kan dalam merayakan padi ataupun tuaian padi itu mereka tu. yang mana kita perlu syukuri, dan juga dalam merayakan keamanan serta kestabilan negara melalui penghayatan kepelbagaian budaya yang ada di negeri Sabah. Ya. Okey, dan beralih kepada tari dan lokasi untuk di wilayah Persekutuan Labuan ni. Labuan. Kalau kita lihat untuk sambutan pesta keamatan, kiranya acara pembukaan lah sudah berlangsung 1 Mei di daerah Papar, dan untuk di Labuan pula mungkin boleh kongsikan tari dan juga lokasi acara kemuncak yang perlu orang ramai beri perhatian sebenarnya. Mungkin ini pengerusi juga boleh memberi sedikit ulasan lah. Okey, tentang tarik final lah untuk peringkat Labuan. Kita adakan pada 10 hari bulan Mei bersama dengan hari Ahad. Ya. Jadi bertempat di Dewan Serbaguna Perbadanan Labuan, dekat dengan kompleks sukan lah kawasan itu. Waktunya bermula daripada jam 8 pagi hingga jam 6 petang. Dia punya target lah. Targetnya. Okey. Dah maklum dah. Maknanya hujung minggu ni. Hujung minggu. Sibuk lain ni. Sibuk sudah. Sangat sibuk sudah. Sangat sibuk sudah. Ini saya miss ni. Rugilah awak. Rugi. Luar kawasan. Tapi tak apa, tuntutan tugas kan. Ya. Okey. Baik, itu dia. Jadi pada anda semua warga wilayah Persekutuan Labuan yang ingin datang meramaikan lagi sambutan pesta keamatan peringkat wilayah Persekutuan Labuan akan diadakan pada 10 Mei 2026, iaitu bersama dengan hari Ahad, bertempat di Dewan Serbaguna Perbadanan Labuan. Jadi lok tari itu, ingat ya. Dengar-dengar ada aktiviti-aktiviti yang akan dilaksanakan sana. Jadi kita nak tahu juga apa antara aktiviti yang jadi sekali lagi 10 Mei hujung minggu ini, Ahad ini, Dewan Serbaguna Perbadanan Labuan seawal pukul 8 pagi, difahamkan tadi, dimaklumkan tadi. Jadi kita nak tanyakan pula lah kepada puan setiausaha kita. Dari tadi dia senyum-senyum macam tak sabar dah nak kongsikan kepada warga Labuan apa pengisian menarik yang bakal disajikan kepada pengunjung untuk sepanjang sambutan kali ini. Silakan. Okey. Sekali lagi selamat pagi kepada semua rakan penyampai Labuan FM dan seluruh pendengar Labuan FM. Dan kami mengucapkan lagi terima kasih sekali lagi kerana telah menjemput kami untuk membincangkan topik ini, di mana ini dapat lebih mendekatkan dengan komuniti kita di Labuan. Betul. Ya. Jadi menyentuh tentang apa-apa pengisian yang ada semasa keamatan nanti. Ya, salah satu dia yang paling menarik yang selalu orang tunggu ialah ini pertandingan unduk ngadau atau Melayu bilang Ratu Cantik. Ratu Cantik, dan di mana di awal pagi kami ada pertandingan makanan dan minuman tradisi. Dan juga di pertandingan ni Sugandau ini sebenarnya telah diadakan pada 2 hari bulan yang 5 dan pada 10 hari bulan ini pemenang bagi Sugandau dan juga Dazanak kanak-kanak mereka akan buat persembahan. Dan kami juga ada paluan gong dari beberapa etnik yang akan buat masa tu, serta tarian-tarian Sumazau, Magunatip, berbagai-bagai tarian yang akan diada. Ada 5 jenis tarian yang akan dipersembahkan daripada kebudayaan punya. Dan makanan juga tradisi ada dijual di gerai-gerai di dewan tersebut. Seronoknya. Dan kraft tangan juga tidak akan ketinggalan. Akan ada pameran dan juga dijual pada waktu itu. Okey, menarik sekali pengisiannya. Maknanya hujung minggu ni kalau tidak ada sebarang aktiviti, luangkan waktu anda untuk singgahlah ke Dewan Serbaguna Perbadanan Labuan. Macam-macam tadi pengisiannya.
sudah semestinya dinanti-nantikan itulah pertandingan Unduk Ngadau ni kan. Ini orang kata kemuncaknya selalunya ada persembahan nyanyian Sugandoi, tarian tradisional, gerai pameran makanan tradisi, kraft tangan pun ada juga. Ya, betul. Dan seperti yang kita maklum juga kan, tadi Puan Juliana ada sebut mengenai dengan Unduk Ngadau. Daerah papar sudah kita tahu siapa Unduk Ngadau dia, siapa wakil dia. Ya. Dan beberapa daerah sudah pun kita tahu. Dan di wilayah Persekutuan Labuan juga bakal kita ketahui juga. Berdebat. Saya pula macam yang nak ikut Unduk Ngadau pula kan. Dia macam yang siapakah wakil daripada wilayah Persekutuan Labuan kan. Jadi kita nak tahu juga dari segi acara seperti Unduk Ngadau ini, bagaimana dia menyumbang kepada pemeliharaan budaya sebenarnya. Okey. Sebenarnya acara Unduk Ngadau ini dia macam memelihara budaya melalui penghayatan legenda Hominodun. Iaitu dari segi pakaian busana tradisional yang mengikut identiti daerah masing-masing serta dapat memperkasakan penggunaan bahasa ibunda dalam soal jawab bagi mendidik generasi muda tentang jati diri dalam etnik punya. Begitu. Dan kita tahu juga dekat kita di Sabah ataupun di Labuan juga turut tidak ketinggalan dengan kepelbagaian budaya kan. Ada juga bukan selain daripada Brunei Kedayan akan untuk originality bagi Borneo di Sabah lah khususnya kan. Ada kadazan, dusun, murut kan. Kepelbagaian berbagai-bagai. Betul. Itulah untungnya kita di Borneo ini juga sebenarnya kan. Jadi itulah Pesta Kaamatan ini memang fokus utama dia kepada Unduk Ngadau. Tiap tahun Unduk Ngadau menjadi fokus utama. Itu yang paling siapa ratu kami? Setiap daerah yang wakil daerah kami macam tu. Okey, dan kita nak tahu juga kalau kita dah ketahui tadi kita dah ketahui temanya, tarikh, lokasi, pengisian menarik yang kita yakin pasti akan menarik minat warga Labuan untuk berkunjung ke Dewan Serbaguna Perbadanan Labuan. Tapi kita nak tanya sekali lagi kepada Tuan Pengerusi kita, mungkin boleh orang kata tambahkan semangat warga Labuan lagi, apa yang istimewanya tentang Keamatan Street Night tahun ini? Okey, ada satu lagi kita punya acara yang kita buat. Acara dinamakan Keamatan Street Night, bertempat di Ujana Kawangan. Bertujuan kami mengambil masa peluang ini untuk Ujana Kawangan punya legar dan mengalung-alungkan pengunjung-pengunjung yang datang di Labuan yang bertempat di Ujana Kawangan lah. Street Night ni di tahun ini memampilkan macam biasa dia punya pasar-pasar malam. Kita memberi peluang kepada peniaga-peniaga yang ada di Labuan, memberi kesempatan untuk pelbagai lah untuk penjualan lah, dan memberi peluang yang berkesempatan lah. Sebab kami orang bagi lot dan jualan tu terhad, cuma baru 27 lot, dan kita akan banyak lagi aktiviti masa tu lah. Malam seperti persembahan nyanyian yang kita adakan, artis-artis tempatan, basking, dan juga kemungkinan kita akan panggil juga artis-artis yang ternama lah. Masa pembukaan 6 hari bulan dan penutupan 10 hari bulan nanti. Okey, dan difahamkan juga mengenai dengan keistimewaan tentang Keamatan Street Night tahun ini juga menampilkan konsep pasar malam budaya Nian. Betul tuan? Betul. Yang mana menggabungkan persembahan muzik basking, etnik, contemporary, jualan makanan fusion serta dekorasi lampu jalanan bermotifkan kraft tangan Borneo yang mewujudkan suasana meriah di pusat bandar. Lagi-lagi di Ujana Kewangan. Di Ujana Kewangan Labuan. Jadi ramai-ramai datang memeriahkan Keamatan Street Night sebelum anda hadir ke kemuncaknya pada 10 Mei 2026. Betul. Di Dewan Serbaguna Perbadanan Labuan. Ya, jadi warga Labuan main Jadi pada anda kita akan berehat seketika, nanti kita akan sambung semula untuk bercerita mengenai dengan sambutan Pesta Kaamatan KDCA peringkat wilayah Persekutuan 2026 ini. Pada anda terus kekal bersama-sama dengan kami, dengarkan ini dia Labuan FM, Suara Pesisir anda.
Ikuti Bicara Eksklusif, platform perbincangan berfakta, berinformasi dan berimpak. Membincangkan isu semasa, perkembangan terkini, peranan dan perkhidmatan, serta aktiviti dan kejayaan yang membanggakan. Menampilkan tetamu jemputan hari Isnin hingga Kamis 9.15 pagi di Labuan FM. Bicara Eksklusif. Ya, bicara eksklusif untuk anda Labuan FM, suara pesisir anda. Kembali lagi bersama-sama dengan kami menerusi selalu bicara eksklusif untuk edisi Selasa 5 Mei 2026 dan masih lagi dengan topik sambutan Pesta Kaamatan KDCA peringkat wilayah Persekutuan Labuan bagi tahun 2026. Ya, kalau tadi kita dah ketahui macam-macam tadi Betul. kan temanya. Sekali lagi kemuncak Pesta Kaamatan peringkat wilayah Persekutuan Labuan diadakan pada 10 Mei 2026 bertempat di Dewan Serbaguna Perbadanan Labuan. Seawal pukul 8 pagi. Bolehlah 6 berkunjung petang. di sana Betul. hingga 6 petang. Okey, dan kita beralih lagi semula kepada soalan kita untuk pengerusi lah kiranya dah. Kita sambung semula mengenai dengan sasaran. Kalau tadi pengerusi sudah menyatakan, sebut mengenai dengan tema Pesta Kaamatan mengomat pisumperuan mamaramai pinungan, iaitu menuai perpaduan meraihkan keharmonian. Jadi bagaimana sambutan siapakah sasaran pengunjung bagi Pesta Kaamatan dan adakah ia terbuka kepada semua lapisan masyarakat? Tuan Sharon. Okey, untuk sasaran dalam Pesta Kaamatan di Labuan, tidak lain tidak bukanlah kita semua menjemput semua lapisan masyarakat lah yang ada di terutamanya di Labuan dan juga di luar Labuan, terutamanya di Sabah, Sarawak pun tidak masalah lah. Betul. Orang bilang kita alu-alukan kedatangan mereka ke Labuan. Baik. Dan diorang cuba tengoklah macam mana kita punya acara budaya acara pada masa itulah. Ya. Okey, maknanya terbuka untuk semua lapisan masyarakat. Ya, Betul. Boleh datang saja. Dia tidak kira, tidak terhad ya. Ini untuk bagi memeriahkan lagi sambutan Pesta Kaamatan peringkat wilayah Persekutuan Labuan, dan kaamatan ini sebenarnya adalah untuk semua sebenarnya. Untuk Tidak semua. kira lah kan. Betul. Sama-sama kita meraihkannya untuk mengeratkan lagi perpaduan dan juga meraihkan keharmonian. Betul. Dan kita faham yang mana Pesta Kaamatan ni bukan sekadar pesta budaya ataupun perayaan hasil tuaian semata-mata, tapi lebih daripada itu sebenarnya. Betul. Dia boleh jadi satu platform untuk menyatukan masyarakat. Jadi dalam pada itu kita nak tanya, bagaimana sambutan ini sendiri dapat memupuk perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum? Okey, selaras dengan tema menuai perpaduan. Sambutan ini menjadi penyatu di mana keunikan budaya lah dikongsikan bersama pelbagai masyarakat. So, ia terbuka kepada masyarakat berbilang kaum yang berada di mana-mana, terutamanya di Labuan lah, untuk berinteraksi, menghargai perbezaan di antara etnik-etnik dan meraihkan keharmonian melalui aktiviti-aktiviti kebudayaan yang berlangsung lah. Ya, betul. Selaraslah dengan tema Ya, tadi dia, betul. menuai perpaduan, meraihkan keharmonian. Tiada yang terkecuali, semua dialu-alukan. Ia lebih dekat kepada masyarakat Ya. setempat ataupun khususnya rakyat Malaysia itu sendiri Betul. dalam mereka. Sebab ialah kita tahu dekat sekarang ni KDCA bukan saja dekat peringkat wilayah Persekutuan Labuan. Sekarang ni sudah dekat Putrajaya, Johor. Klang Valley, Sarawak juga ada KDCA-nya tersendiri dalam meraihkan Pesta Kaamatan ini. Jadi kita nak tahu juga apakah antara peluang yang diberikan kepada usahawan tempatan sepanjang acara ataupun sambutan Pesta Kaamatan ini berlangsung. Puan Setiausaha. Ya. Okey, dalam menganjurkan ini memberi peluang kepada usahawan tempatan dalam menganjur menyediakan dalam satu platform melalui gerai jualan yang untuk usahawan tempatan lah terutamanya. Di sini akan memasarkan produk kraft tangan, hasil pertanian, makanan tradisional seperti inaba, bembangan dan macam-macam lagi makanan yang mana serta
pakaian etnik yang dapat merancangkan ekonomi domestik dan pelancongan mikro di Labuan ini. Ya. Begitu. Itulah dia, dapat memberi peluang ataupun memberikan lagi perencanaan ekonomi bagi usahawan tempatan sepanjang acara sambutan Pesta Kaamatan Peringkat Wilayah Persekutuan Labuan ini. Ya. Seperti yang Puan Juliana katakan tadi, melalui dengan gerai jualan untuk usahawan tempatan yang mana memasarkan produk kraft tangan sekaligus dapat melihat bagaimana hasil kraft tangan kita di Borneo ini. Betul. Jadi inilah peluangnya untuk kita menyokong usahawan tempatan dan kita nak mengenali sendiri apa dia produk-produk kraft tangan, hasil pertanian, makanan tradisional serta pakaian etnik. Jadi masa inilah peluang yang perlu kita rebut sebenarnya. Okey, dan kita nak bertanya kepada Tuan Pengerusi. Mungkin yalah ramai mungkin dah berkira-kira nak datang ni. Apa agaknya kemudahan serta persediaan yang disediakan pihak penganjur sendiri untuk keselesaan pengunjung? Okey, saya berterima kasih dahululah kepada kita punya Perbadan Labuan kerana memberikan Dewan Serbaguna untuk final Pesta Kaamatan tahun ini. Ya. Dengan selesainya Dewan Serbaguna itu sebab Dewan tu baru sahaja direnovasi, baru wajah baharu. Dan salah satu kamilah Pesta Kaamatan menggunakan Dewan tersebut. Wow. Dan kemudahan-kemudahan yang lain seperti landscape, transportation yang diberikan oleh PL, dan juga sistem dorang upgrade seperti LED, aircon, PS system. Saya harap ini semua dapat menjayakan Pesta Kaamatan dan lebih bagus lagi lah dia punya hari final tersebut lah. Iya. Okey. Jadi banyak kemudahan yang sudah disediakan. Betul. Jadi kiranya sebagai opening lah kan Betul. KDCA Labuan yang menggunakan selepas renovasi Dewan Serbaguna Perbadanan Labuan tersebut. Okey, dan kita mengharapkan juga untuk sambutan Pesta Kaamatan Peringkat Wilayah Persekutuan Labuan bagi tahun 2026 ini semoganya berjalan dengan lancar, dipermudahkan. Kalau boleh tahulah daripada Puan Juliana sendiri, berapa banyak peserta untuk ngadau tahun ni bagi Labuan? Finalis yang telah dipilih ialah ada seramai 7 orang untuk mengadau yang akan berlaga ini final. Senang ni terus top 7. Cuma untuk memilih seorang untuk mewakili Labuan ke penutup peringkat di negeri nanti. negeri, itu ada kepayahan sikit. Yalah, sebab betul semua lah. cantik-cantik. Semua cantik-cantik. Ya. Ni tahun saya tengok untuk ngadau setiap daerah pun memang semua cantik-cantik. Ya, Orang bilang betul. bergigit. Ya. Okey, baik. Tadi kita sudah tahu mengenai dengan kemudahan dan juga persediaan yang disediakan untuk keselesaan pengunjung untuk sambutan Pesta Kaamatan Peringkat Labuan ini. Jadi kita dengar daripada Puan Juliana sendirilah antara harapan dari pihak penganjur sendiri mengenai dengan sambutan orang ramai bagi Pesta Kaamatan 2026. Kita mula dengan Puan Juliana dahulu. Silakan Puan. Pihak penganjur mengharapkan sambutan ini dapat mencapai satu objektif, iaitu mengikut tema memaramai penungan, iaitu meraihkan keharmonian. Jadi memperkukuhkan jati diri budaya dalam kalangan anak muda dan membuktikan bahawa Labuan adalah salah satu contoh terbaik semangat perpaduan Malaysia. Ya, betul. Dapat memperkukuh jati diri budaya dalam kalangan anak muda itu mahal. Sebab ialah zaman sekarang ni penuh dengan teknologi. Betul. Kan. Jadi ramai yang fokus dengan gadget, mungkin budaya ataupun ada tradisi semakin dilupakan. Jadi menerusi Pesta Kaamatan ini dapat memupuk balik semangat dalam memperkukuhkan jati diri anak muda itu sangat penting. Okey. Dan kita nak dengar juga harapan daripada pengerusi KDCA Wilayah Persekutuan Labuan sendiri. Apa antara harapan daripada pengerusi sendiri untuk Pesta Kaamatan tahun ini? Okey, harapan saya pada tahun ini semoga Pesta Kaamatan Labuan, Peringkat Labuan berjalan dengan lancar. Harap-harap cuaca okey,
dengan keselesaan parking ataupun kunjungan semua masyarakat ke Dewan berjalan dengan lancar. Lepas tu saya mau juga jemputan-jemputan khas yang telah kami jalankan, semoga dapat hadir semua dan dapat mengikuti program sampai habislah. Ya. Pada hari tersebutlah. Ya. Baik, dan sebelum kita mengakhiri juga Sima, Ya. kita nak juga Puan Juliana mungkin ada ucapan sebenarnya dengan sambutan Pesta Keamatan. Okey, dari sebagai penutup sekali lagi kami yang mewakili daripada Persatuan KDCA mau mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Labuan FM atas peluang ini kepada kami dan kepada para pendengar kerana sudi meluangkan masa untuk mendengar dan mendengar perkongsian kami tentang ini Pesta Keamatan. Semoga apa yang disampaikan tadi memberi manfaat kepada semua sehingga kita berjumpa lagi dan kotobian tadau keamatan. Okey, jadi pengerusi KDCA pula ucapan keamatan. Okey. Ucapan saya dalam bahasa Melayu lah kan. Boleh. Selamat menyambut Pesta Keamatan tahun ini. Tidak kira lah di mana, di Sabah, di mana-mana berada. Diharapkan pesta menuai bulan ini sampai 31 hari bulan. Diharapkan kita semua berjalan dengan lancar. Kesihatan dijaga, keselamatan di mana-mana, dan supaya kita dapat menjalankan perayaan ini dengan dengan lebih lagi bagus. Ya, mudah-mudahan. Okey, baik. Itu dia. Apapun untuk Puan Juliana Rajati dan juga Encik Sharon Chang, terima kasih kerana sudi berkongsi bersama-sama dengan Labuan FM mengenai dengan sambutan Pesta Keamatan KDCA peringkat wilayah Persekutuan Labuan bagi tahun 2026 ini. Kita mengharapkan semoga sambutan peringkat wilayah Persekutuan Labuan ini, Keamatan peringkat wilayah Persekutuan Labuan ini berjalan dengan lancar dan dipermudahkan segalanya. Dan ialah untuk anda semua yang mungkin akan berkunjung untuk melihat sendiri sambutan Pesta Keamatan ini, pastikan kita terus mengukuhkan perpaduan antara kita. Tidak kira lah anda kaum apa, yang penting kita meraihkan bersama-sama. Betul. Seperti yang Encik Sharon Chang cakapkan tadi, Puan Juliana katakan tadi, kita nak mengeratkan keharmonian, perpaduan Menuai perpaduan itu. sesama kita itu selaras dengan tema Pesta Keamatan bagi tahun ini, menuai perpaduan, meraihkan keharmonian. Ya, jadi pastinya Pesta Keamatan ini bukan sekadar perayaan, Betul. tapi ruang untuk kita lebih dekat antara satu sama lain. Kita guna peluang ini. Ingat tarikhnya 10 Mei 2026 di Dewan Serbaguna Perbadanan Labuan. Itu acara kemuncak Pesta Keamatan peringkat wilayah Persekutuan Labuan. Jadi harap-harapnya semangat kebersamaan ini akan terus kekal sampai bila-bila. Betul. Dan siapakah akan mewakili wilayah Persekutuan Labuan Ceng. untuk ngadau bagi tahun 2026 tahun ini? Semuanya akan terjawab. Semuanya akan terungkai pada 10 Mei 2026 nanti. Ya. Kalau anda nak tahu siapakah, datang beramai-ramai memeriahkan lagi suasana sambutan Pesta Keamatan peringkat wilayah Persekutuan Labuan. Ya, dan nampaknya tugasan kita pun dah sampai penghujungnya. Betul. Jadi apapun tuan pendengar setia Labuan FM, terima kasih kerana sudi mendengarkan siaran Labuan FM awal pukul 6 pagi tadi sehinggalah ke saat ini. Bertemankan saya Hebri dan Shima. Betul. Jadi selepas ini kita akan mengikuti berita dunia 10 pagi dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Menerusi Nasional FM akan kembali bersiaran di Labuan FM dalam segmen variasi, lebih banyak hiburan untuk anda. Jadi terus dengarkan, ini dia Labuan FM. Suara pesisir anda. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Setiap hari kami menceriakan pagi anda.